Assalamualaikum, saya Sufi Nur Iman binti Ashraf, pengacara UATV TV PSS SK Bandar Baru Bangi, saluran informasi anda. Pada 3 Disember 2025 telah berlangsungnya Majlis Apresiasi Prasekolah di SK Bandar Baru Bangi. Majlis Apresiasi Prasekolah merupakan program tahunan yang dianjurkan bagi meraihkan pencapaian, perkembangan dan usaha murid-murid prasekolah sepanjang tahun persekolahan. Majlis bermula pada pukul 8.30 pagi ini telah disempurnakan oleh Encik Masran bin Khalil, Guru Penolong Kanan Pentadbiran dan Kurikulum SK Bandar Baru Bangi. Turut serta YDP PIBG SK Bandar Baru Bangi, Encik Razali bin Abdullah. Majlis ini juga menjadi platform untuk menghargai peranan ibu bapa, guru serta semua pihak yang telah memberikan sokongan padu dalam pendidikan awal kanak-kanak. Dengan adanya majlis ini, ia dapat memupuk keyakinan diri kanak-kanak, membina keberanian berkomunikasi di hadapan umum serta memberi pengalaman berharga sebelum melangkah ke tahun 1. Alhamdulillah, selesai sudah Majlis Apresiasi Prasekolah tahun 2025. Saya ucapkan terima kasih kepada YDP dan juga para pentadbir yang hadir dan juga guru-guru yang terlibat yang banyak membantu kami semasa majlis dijalankan, dan terima kasih juga kepada ibu bapa yang banyak memberi sumbangan makanan terutama sekali ataupun dan juga anak-anak punya perhiasan untuk persembahan. Saya ucapkan juga harapan saya untuk anak-anak prasekolah untuk masuk ke darjah 1. Saya harapkan mereka berjaya dunia dan akhirat. Semoga dengan adanya program ini, ia dapat meningkatkan motivasi anak-anak prasekolah untuk meneruskan pembelajaran di peringkat sekolah rendah. Selain itu, majlis ini dapat memupuk budaya penghargaan dalam kalangan warga sekolah serta menyemai keyakinan diri dan semangat kekitaan dalam diri anak-anak. Sekian saja untuk episod kali ini. UATV, saluran informasi anda. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.